Hello guys. Besar hari ni, satu lori JNT tu tak cukup. So dia pergi second round, dia kutip. Cun melecun. Alright. Cun tak? Harga tak boleh cakap so tak sampai 700 guys, tak sampai 700. Barang boek, lama tak ada. Okey. Tolong share sikit share sikit. Bagi semangat sikit, okey. Airflow apa semua jalan. Dalam. Airflow dalam. Lama saya pun dah jalan. Airflow dekat dalam. Tak tahu nampak ke tak. Datang kedai senang. Alright, so dah sampai. Ini yang bajet-bajet lah yang tak boleh nak carbon. Inilah jawabnya. Okey, dengan double visor guys, double visor cun. Okey, span LS2. Sedap. Okey, sedap. Alright, so share sikit. Ini baru permulaan. Okey. Helmet macam ni dengan ni. Wahai, matte black. Susah ni. Okey, menarik. Kau kena tengok tau. Dia tengok macam ni tunjuk. Aku tak tahu aku tunjuk dengan betul ke tak? Tengah sikit bro. Okey. Apa saiz paling besar? Sebab saya akan teruja. Saiz paling besar kejap. Aku ada 3XL kalau tak salah. 2X, 3XL. 3XL bro. 3XL. Macam ni 3. 3. Salah pula mencarut. 3XL. Okey, 3XL. Tapi tu lah saya cakap. Benda ni sebab apa? Dia lama tau. Dia lama sekali baru restock. Ini pun dah 6 bulan, 7 bulan kan. Baru kita restock. Okey, memang sama. Okey, reflector kat sini. Kalau tak salah. Tak ada reflector, sorry. Plastik. Okey, so memang menarik. So guys, sila. Jangan tunggu. Okey, itu saja saya cakap. Memang cantik banget.